Mulai hari ini, Ustaz dilarang mendekati Puan Rabiatul dan Tuan Haji Mohsin, kecuali atas urusan kerja sahaja. Segala pertemuan mesti dilakukan di tempat awam atau di pejabat. And during those meetings, you have to be very professional and on your best behaviour. Saya tak boleh terima ni. Cubalah langgar. Kalau teringin sangat nak tidur dalam lokap. Awak jangan ugut saya, Puan Aisyah. Ni bukan ugutan, Ustaz. Ni cuma peringatan je. And may I remind you, you dah ada 2 perintah injaksi tau. So that means dari segi undang-undang, semua ni beri kesan pada kes you. Dari segi agama pula, orang yang diberi amanah oleh Allah, kemudian mengkhianatinya, balasannya, Ustaz, jauh lebih berat.